ujian oleh Christmas, iaitu terbitan keputusan lain. Antara lain yang menegur keinginan yang dikatakan bergerak seperti aliran sungai yang tidak dapat menentukan dan tak terdekat serta pendidikan watak-watak baik masa Christmas yang terlalu dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Banyak sarjana setempat bersetuju dan juga mengklasifikasikan kritikan Anthony Bagi itu menetapi konsep kritikan kesusastraan. Malah orang Sentong menganggapnya Muhammad Yassin Mahmud sebagai kritikan yang terbaik yang pernah dihasilkan. Daripada penulisan Anthony Bagi, jagat kritikan tanah air memperoleh dasar yang lebih kokoh dan juga mantap setelah melalui suatu era atau syarat dengan tulisan dan kritikan serta ekstrim yang menyanjung ataupun mengecam. Saya itu kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud pernyataan rasa takut atau senang terhadap orang lain. Manakala kritikan sanjungan bermaksud memuji karya dan juga kegemarannya yang menyerahkan pemikiran yang panas di samping menampilkan elemen dalam karya yang bijak dan juga menarik. Kritikan sastra berciri sanjungan ini ketara seawal sebelum dicetusnya Perang Dunia Kedua dan juga selepas itu. Namanya pada era pasca perang dan juga perang masa sebelum. Kritik pada era tersebut tidak ada pengarah kritik seperti Chris Melayu iaitu Muhammad Yassin Mahmud dan juga anak negeri Muhammad Yusuf Mahmud. Kritikan mereka tertutup pada sejarah Melayu, Hadatul Sertanang dan juga Hikayat Abdullah oleh Abdullah Musyid. Kedua karya itu merupakan ciptaan sastra yang sangat penting mana sebagai main ataupun karya Abdul. Chris Melayu umpamanya dalam tulisannya iaitu Sertanang dan juga Abdullah Musyid pada kedua satu Julai 1935 berusaha untuk mengangkat atau menyanjung sejarah Melayu kerana memberikan fokus kepada keempat kebiasaan dan juga memberikan pahlawan dan watak seperti Ken Perak, Bendahara Sri Maharaja dan juga Hang Tuan Kedua Bersaudara. Watak-watak itu dikagumi dan juga disanjung sebagai kebanggaan negara. Analisis ini bermakna menyelidiki sesuatu karya untuk mengetahui keadaan yang sebenar, termasuklah menentukan kedudukan, prestasi ataupun pencapaian. Dalam konteks ini, apabila seseorang pengkaji atau pengkritik melakukan penelitian terhadap sesuatu genre sastra, maka bererti peneliti itu sedang melaksanakan kerja penghuraian atau penganalisisan. Ketika menganalisis, pengkritik melihat sesuatu aspek secara rinci atau secara mendalam tentang bahasa figuratif, permulaan dan pengakhiran sesebuah cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan nilai dan sudut pandangan atau aliran dan ideologi yang menyelahkan dalam karya sastra tersebut. Pendekatan ini juga boleh dilaksanakan dengan melihat teknik penulisan sesebuah teks daripada genre tertentu ataupun meninjau kepengarangan seseorang pengarang mapan atau generasi baru dan meneliti kecenderungan karya konvensional serta karya eksperimental. Kerja penganalisisan itu memanfaatkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan ilmu dan teori tertentu bagi mencapai matlamat analisis tersebut. Kritikan penganalisisan ini menuntut peneliti untuk menguasai bidangnya serta menguasai teori yang ingin diaplikasikan dan memiliki ilmu bantu yang relevan serta mantap agar analisis yang dilakukan benar-benar menempati dan mencapai matlamat atau konsep pendekatan yang dipilih. Seterusnya adalah kritikan penilaian. Penilaian bermakna melakukan pemberian nilai tertentu kepada sesuatu teks sastra yang menyangkut tentang mutu. Antara tugas penting yang harus dilaksanakan pengkritik ialah dengan menerapkan kritikan penilaian adalah menentukan sesuatu teks karya itu sama ada bermutu ataupun tidak, mempunyai kekuatan atau keistimewaan ataupun sebaliknya. Pengkritik haruslah bijak, adil dan saksama serta memberikan hujah yang relevan dan konkret sebelum memberikan justifikasinya. Justru itu, pengkritik dituntut untuk mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu yang dipaparkan. Pengkritik tidak boleh bersikap bias, emosional dan memihak dalam mengkritik. Sebaik-baiknya, apatah lagi bagi membuktikan kewibawaannya, pengkritik haruslah jujur dengan menunjukkan kekuatan karya atau pengarang dan sekiranya ada sebarang kekurangan, maka wajarlah dikemukakan dengan saranan. Di tanah air kita ini
Awang, Rami Isin dan Shannon Ahmad. Antara itu terdapat juga pengkritik iaitu Mana Sigana, Kasim Ahmad, Muhammad Afandi Hassan, yang mana ia mengkritik dengan agak lantang dan berani, akan tetapi ia tetap berada dalam landasan ilmu yang diyakini dalam mengkritik karya-karya sastra. Seterusnya, kritikan saranan. Kita menyadari bahawa teks sastra itu bersifat subjektif sifatnya. Dalam melaksanakan projek kritikan sastra pula, mengkritikan sewajarnya tidak secara objektif dan berhati serta profesional. Saranan bermakna anjuran atau sesuatu yang disarankan. Bagaimanapun, istilah ini membawa penafsiran iaitu sebagai propaganda. Oleh itu, kritikan saranan merupakan kritikan yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan lagi unsur-unsur yang membina sesebuah karya atau memberi alternatif lain dari sisi teknik seumpamanya. Jelas, kritikan saranan mengandalkan nilai positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pemujanan kritikan sastra itu sendiri. Contoh kritikan saranan dalam konteks ini, kritikan Ahmadiyya bagi terhadap novel Korban Kesucian karya Christmas menepati jumlah atau konsep kritikan saranan. Malah ketika menegur, Ahmadiyya bagi memberikan saran positif tentang positif seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta kualiti dalam karya Christmas. Semuanya itu dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki kembali menghasilkan cerita novel yang berkesan, bermutu dan berjaya. Kritikan saranan itu banyak dihasilkan oleh pengkritik di tanah air hingga akhir ini. Contohnya, Rami Isin, Abdullah Hussein, Kandar Dewata dan Hashim Awang pernah menghasilkan kritikan saranan ini dalam media cetak sejak tahun 1960. Di samping memberikan kritikan penilaian dan menerapkan pendekatan seterusnya, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan bermakna satu proses atau cara mendekati sesuatu. Ia merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian atau kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bidang penelitian kesusastraan, pertimbangan dan penilaian dilaksanakan pengkritik lazimnya menggunakan sesuatu aspek atau landas hijau yang tertentu. Landas atau dasar hijau itu mungkin merupakan ilmu atau teori tertentu pula. Terdapat berbagai pendekatan kritikan kesusastraan yang berkembang di tanah air juga. Antara pendekatan itu adalah pendekatan ekstrinsik, moral, psikologi, sosiologi dan arkitek. Pendekatan intrinsik yang merupakan pendekatan terhadap karya sastra dengan menerapkan teori dan kaedah sastra yang penelitian yang berpremiskan karya sastra itu sendiri, terutamanya menelusuri unsur dalam air yang membina karya seperti plot, watak dan watakkan latar sudut pandangan dan gaya bahasa. Pendekatan ekstrinsik pula iaitu pendekatan karya sastra dengan menggunakan ilmu bentuk sastra seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan sosiologi. Pendekatan intrinsik dengan ekstrinsik ini sering dikaitkan dengan pendekatan struktur atau pendekatan formalistik yang menilai aspek formal yang terungkap dalam sesebuah teks karya, termasuklah aspek teknik. Ia sering membincangkan bagaimana muatan cerita atau isi dihantar dalam satu bentuk yang indah, berestetika dan berkesan. Pendekatan psikologi yang dikenali juga sebagai pendekatan kemanusiaan. Pendekatan psikologi memperkatakan 4 aspek yang saling berkaitan dan melihatkan yang melibatkan pengarang, watak dan pengguna pembaca. Pertama, kedalaman kehidupan pribadi pengarang dan gejolak jiwa yang ada kaitan dengan sejarah hayat pengarang. Dikaitkan dengan
pendekatan sosiologi pula cenderung memberi tumpuan perbincangan kepada 3 jurus yang berkaitan dengan individu perkara, konteks atau masyarakat persekitaran perkara. Pendekatan archetype pula ataupun tiba itu memanfaatkan pendekatan ini bermakna memberi membincangkan kepercayaan atau pegangan hidup umum secara sebuah masyarakat atau etnik. Ia berkaitan suatu nilai atau asbab kepada motif yang sering dikaitkan dengan adat istiadat, kepercayaan, mitos yang berulang-ulang yang terdapat dalam teks sastra. Seterusnya kami akan menerangkan 3 asas kritikan yang dapat ialah kaitan dengan kaitan. Kaitan yang pertama ialah kaitan nasional. Tegak rumah kerana seni, seni masak rumah
perjuangan. Pantun ini merupakan salah satu pantun Melayu klasik yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam pelbagai majlis adat dan budaya. Keindahan pantun ini terletak pada rima dan iramanya yang seimbang, menjadikannya mudah diingati. Selain itu, pantun ini menekankan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Melayu, iaitu kepentingan budi pekerti yang baik yang akan sentiasa dikenang walaupun seseorang itu telah meniada. Kritikan yang seterusnya adalah kritikan penganalisisan. Pantun ini menggunakan unsur alam sebagai pembayang, iaitu Pulau Pandang dan Gunung Daik bercabang 3, yang mana ia merupakan gambaran keindahan dan keunikan alam semula jadi. Pembayang ini membawa kepada maksud yang lebih mendalam kepada dua baris terakhir, iaitu mesej mengenai kehidupan dan kematian. Ia menunjukkan bahawa walaupun jasad akan musnah setelah meninggal dunia, namun kebaikan dan budi seseorang itu tetap akan dikenang oleh orang lain. Hal ini mencerminkan nilai budaya Melayu yang amat menghargai budi pekerti serta jasa seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kritikan pantun yang seterusnya adalah kritikan saranan. Walaupun pantun ini masih dikenali, namun penggunaannya dalam kehidupan moden semakin berkurangan. Oleh itu, usaha harus dilakukan untuk menghidupkan kembali peranan pantun dalam komunikasi seharian, pendidikan dan media sosial. Generasi muda haruslah dididik tentang kepentingan nilai moral dalam pantun ini agar mereka memahami bahawa warisan Melayu generasi muda haruslah dididik tentang kepentingan nilai moral dalam pantun ini agar mereka memahami bahawa warisan budaya Melayu bukan sekadar sebagai seni bahasa, tetapi juga sebagai panduan hidup yang berharga. Seterusnya saya akan bunyikan pantun yang kedua. Pisang emas di bawah belayar, masak sendiri di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Terdapat 3 ciri kritikan sastra terhadap pantun ini. Kritikan yang pertama adalah kritikan sandungan. Pantun ini merupakan salah satu pantun klasik yang sangat bernilai dalam budaya Melayu. Struktur pantun yang kemas dan penggunaan metafora yang jelas menjadikannya mudah dipahami serta relevan dalam kehidupan masyarakat kita pada masa kini. Ia menekankan kepentingan budi pekerti dan mengajarkan bahawa budi seseorang itu tidak boleh diukur dengan harta benda. Keindahan pantun ini juga terletak kepada susunan katanya yang berirama, terutamanya ia menjadikannya pantun yang mudah dihafal dan digunakan dalam pelbagai konteks dalam kehidupan. Kritikan pantun yang seterusnya ialah kritikan teguran. Pantun ini menekankan bahawa kepentingan mengenang budi, namun dalam realiti masyarakat pada hari ini, kita dapat melihat bahawa nilai ini semakin terpinggir. Seperti ungkapan hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Ia menegaskan bahawa jasa dan kebaikan seseorang tidak boleh diukur dengan harta, tetapi dalam kehidupan moden, ramai yang lebih mementingkan balasan yang berbentuk material berbanding daripada kebaikan seseorang. Sikap mengenang budi kadang-kadang hanya terhad kepada mereka yang berkepentingan, sedangkan budi yang diberikan dengan ikhlas sepatutnya dihargai tanpa mengharapkan sebarang pulangan. Selain itu, ada juga situasi di mana kebaikan seseorang dilupakan begitu sahaja setelah kepentingannya tiada. Hal ini bercanggah dengan mesej pantun yang mengajarkan bahawa budi harus dikenang sepanjang hayat. Oleh itu, penghayatan terhadap
nilai pantun ini perlu ditekankan semula agar masyarakat lebih menghargai jasa orang lain dengan keikhlasan dan tidak sekadar menjadikannya sebagai ungkapan tanpa makna. Kritikan yang terakhir adalah kritikan pendekatan. Pantun ini menggunakan pendekatan perbandingan dan simbolik dalam penyampaian mesejnya. Seperti pisang emas, ia melambangkan sesuatu yang berharga, manakala hutang emas boleh dibayar, ia merujuk kepada perkara material yang boleh diganti. Sebaliknya, hutang budi di bawah mati, ia menunjukkan kepada kita bahawa kebaikan yang diterima tidak hanya boleh dibayar dengan wang, sebaliknya haruslah dibalas dengan keikhlasan dan perhargaan sepanjang hayat. Pendekatan ini berkesan kerana ia menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami oleh masyarakat yang menjadikannya lebih dekat dengan kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, pantun yang seterusnya. Kalau kau nak mulai, macam mulai cantik. Kalau pula macam mulai, kalau mulai benda. Antara kita yang dapat yang beri kepada pantun ini adalah dan semangat. Pantun ini merupakan contoh terbaik dalam menyampaikan nilai moral secara tersirat dan perbandingan dalam kehidupan harian. Garis pertama dan kedua menggunakan pengeluaran masa untuk menggambarkan kesan perbuatan yang tidak berkenan. Manakala baris ketiga dan keempat menggunakan dasar antara adab ketawa yang mencerminkan kepribadian seseorang. Pemilihan kata yang sederhana tetapi bermakna menunjukkan keindahan kata sebagai warisan sastra yang memiliki masyarakat dengan cara yang halus tetapi berkesan. Seterusnya, kritikan teguran. Walaupun pantun ini membawa mesej yang jelas tentang pentingnya menjaga adab dalam berkelakuan, terdapat beberapa aspek yang boleh diperhalus. Contohnya, perbandingan antara macam mulai yang tidak mulai mungkin kurang jelas dan membantu makan yang tidak biasa dengan proses memasak tradisional. Selain itu, maksud rendah dunia boleh diperkuatkan dengan penjelasan yang lebih mendalam agar pembaca memahami implikasi yang buruk daripada perbuatan tersebut. Habis sekali, kritikan sarana. Pantun ini sudah mempunyai struktur yang baik dalam menyampaikan nasihat, tetapi boleh diperbaiki dengan menggunakan perbandingan yang lebih dengan masyarakat masa kini. Sebagai contoh, frasa macam mulai pecah di sini boleh digantikan dengan perumpamaan yang mudah dipahami oleh generasi muda seperti kalau bicara biada hikmah agar tutur terjaga badannya. Dengan sedikit pemaksudkan, pantun ini dapat memberi kesan yang lebih mendalam dalam mendidik pembaca tentang pentingnya menjaga peribahasa. Pantun yang seterusnya, Mubiara di dalam acuan sebagai warna. Elakkan sengketa demi negara, barulah perpaduan dapat dibina. Kritikan yang terdapat dalam pantun ini adalah kritikan pendekatan. Dari sudut pendekatan moral, pantun ini memberikan pengajaran yang jelas bahawa mengelakkan persengketaan adalah kunci utama dalam membina sebuah negara yang harmoni. Nilai yang ditengakan selaras dengan ajaran dan juga yang menunjukkan toleransi dan hormat menghormati sesama rakyat. Dari sudut pendekatan sosiologi, pantun ini menggambarkan verifikasi sosial dalam masyarakat berbiar kaum yang memerlukan kesepahaman di besar dan negara. Ia menyampaikan mesej bahawa perpaduan hanya dapat dicapai apabila rakyat itu mendapatkan harmoni daripada konflik. Dengan penggunaan bahasa yang ringkas tetapi penuh simbolik, pantun ini berjaya menyampaikan amanat yang lebih baik dengan kehidupan masyarakat sekarang. Saya dapat memberi penganalisan kepada pantun ini dengan pantun ini menggunakan simbolisme yang menarik dalam menyampaikan mesej perpaduan. Frasa Mubiara yang tumbuh melanda melambangkan masyarakat yang tidak tahu, mana di dalam acuan berbagai warna menggambarkan perbezaan
ditetapkan